Okay guys, Assalamualaikum semua guys. Aku dah ada buka aku punya casing after aku dah running. So, untuk kali ni aku running untuk 4 spring. So, Alhamdulillah 4 spring pun dah mantap. Cuma disebabkan apa aku running 4 spring, disebabkan yang ni geng. Ni 5 spring yang aku dah custom. Benda ni aku tak ada tunjuk, tapi kali ni aku tunjuk lah. So, bila aku dah custom, terlalu nipis dia punya dinding ni. Terlalu nipis. So untuk torque yang kuat, spring torque yang kuat tak sesuai, so dia terangkat. So aku dah buat yang baru, yang lebih mantap, yang lebih tebal. Tebal dia dalam 7 ke 6 mm, lebih padu. So bila aku buka ada masalah. Aku terjumpanya sebut-sebut besi-besi yang lama daripada push rod. Aku dah flushing daripada sini. Alhamdulillah dah keluar. Yang ni dah masuk ke dalam ni lah. Sebabkan sebelum ni aku terus buat convert kanan, tapi aku tak flush dia punya engine. My mistake. Tak apa. Sekarang ni dah bersih dah. Dah bersih, clean, dah cuci menggunakan petrol. Tapi menggunakan petrol, hati-hati untuk side sini. Jangan terkena dekat oil cylinder. Terkena pisang. So cukup tembak-tembak sini, masuk lubang-lubang tu. So untuk side sini hati-hati. Bersihkan sini apa semua. Bersihkan sini, dah bersih. Yang ni esok side sini pula kita bersihkan. Tapi disebabkan tak apa, ada masih sebut-sebut kecil ni. Disebabkan side sini aku alang-alang nak tukar full set dia punya o-ring apa semua. Yang ni kita buat esok. Sebabkan dah malam lah ni. Dan dalam masa sama tau ni, 1, 2 gigi dia ada patah sini. So RPM aku jadi macam dia tak cantik pusingan dia. Aku nak dia dia lekat macam tu. Aku tak nak dia bergetar-getar. Sebabkan ni RPM 1 dengan 2 ada gigi dia patah. So yang ni esok kita tukar, okay? Aftermarket je geng. Okay guys, reset aku ni cining. Wah, aku dah repaint dah. So aku dah cakap dengan korang, siapa yang belum follow aku punya TikTok, korang boleh follow. Sebabkan untuk info update lebih cepat dekat TikTok aku post. So korang nampak ni, aku dah repaint. Cuma tu lah, tak pakai yang gosok dia punya apa ni orang kata, simen tu Cuma aku buat ni untuk emergency saja. Yang penting nampak kemas lah. So next aku akan buat dia punya exhaust dia. So far kau tengok, exhaust tu dah karat lah man. Aku tengok lah, kalau berkesempatan aku cuci exhaust tu. Kemudian aku plan nak buat hitam. So maksudnya lantai bawah ni memang semua hitam. Maksudnya hitam mati lah. Macam tu kan, standard besi kan. Nak kata polish ambil masa lagi, aku rasa tak sempat. Aku ambil pilihan, mungkin aku akan repaint hitam mid. Tak nak buang masa. Sekarang ni kita isi minyak hitam. Minyak hitam yang selalu aku pakai, motor customer ke motor aku ke, aku ambil minyak hitam ni. Murah je minyak hitam ni, tapi dia pekat. Dekat MVA aku pakai minyak ni. Sebab pakai minyak skuter ni, kau lambat servis, confirm kau punya blok akan makan. Itu confirm lah, jaminan aku lah. Confirm kau punya blok akan makan. So lebih aku prefer, lebih aku pakai minyak yang kental macam ni. Safety sikit. Okay guys, untuk casing aku dah pasang. Okay, aku nak tunjukkan korang masalah kedua. Masalah keduanya, okay, aku punya handle ni, handle tie punya handle tau. Ori tie lah orang kata, HLY tie macam tu. So kau tengok kat sini pun boleh tahu. Dan bawah ni dulu aku pernah ada welding. Biasalah bila kita buat laju, so dia punya welding tu crack balik. Cat atas tu crack balik. So bila kalau aku cabut ni, sebabkan aku goyang-goyang ni, benda kat sini bergerak. So aku plan aku cabut balik, aku nak welding balik. Takkanlah aku nak welding dekat motor kan, terbakar ni. Okay guys, dah hidup. Yang ni dah hantar welding. Tak apalah, ni untuk last minute ni pasal. Kemudian apa ni, buruk kan. Tak apa, last minute. Kemudian dah pasang, dah buat pemasangan. Okay kan, aku nak kongsi dengan korang. Okay, untuk side cuti ni, aku nasihatkan korang jangan susahkan pomen korang. So yang belah sini pakai yang transparent punya. Yang belah sini hitam tak apa. Picit, tengok cuti jalan tak jalan. Okay, itu tandanya jalan. Okay, cuti aku ni aku memang buat ronda paling bawah sekali. Sebabkan bila high RPM dia bawa dia laju. Untuk
idle macam ni dia biasa je. Dan exhaust pun tadi aku dah gosok apa semua. Aku dah gosok semua exhaust. Mantap. Minyak lu. Sebab aku punya ni memang laju kan. Turun minyak dia laju, aku kena tutup ni. So, yang ni dah settle. Speedo pun dah tukar. Speedo dah hidup. Aku dah tukar yang alloy punya. Sebelum ni plastik tak boleh. Tinggal nak pasang kepala and then cuci. Tu je. Mantap. Untuk tahun ni aku bersih-bersihkan je lah. Aku tak buat macam sebelum-sebelum ni. So cukup bersih dah lah. Sebelum ni exhaust ni penuh. Masalah dia macam kerak-kerak ada punya kerak-kerak cat sebelum ni. Macam tu. Aku dah gosok semua, buang semua cat. Tinggal besi saja. Macam tu. Tapi aku tak ada clear, aku pakai terus. Tengok daripada sini macam pakai engine LC kan. Macam. So tinggal cuci lah, itu je. Okay guys, ni persiapan untuk RZ member. Motor aku dah siap, motor aku tinggal nak cuci. Tengok ni, carbon mat. Exhaust cantik. Yang ni bahagian clutch dia dah slip. Okay, apa yang aku tengok kat sini kan. Okay, kelemahan RZ dengan 125 ni, kenapa RZ ni dia slip. Okay, kau tengok kat sini. Spring 125 ni besar tu. Spring 125 ni besar. RZ spring dia kecil, lepas tu dia ada 4. Kalaulah contoh spring RZ ni mana-mana brand yang boleh buat yang spring tu besar sikit macam ni, tapi masih mengekalkan sistem push rod tarik daripada belah kiri, aku rasa takkan slip tu. Kan? Betul tak? So ni persiapan untuk pergi RZ member. Dan Akil pun dah siap, tinggal nak gerak kan. Dia anggarkan gerak kau apa? Mungkin malam ni pukul 11-12 Melayu tak tahu lah, satu biasa tu. Tapi kalau lambat aku gerak lu lagi. Memang aku gerak solo setiap tahun. Kita jalan dulu. Kau jalan dulu. Aku rasa aku pun ngantuk, aku jalan lah. Jalan lah. Takut ngantuk tertidur. Mantap. Tapi ni beria mat. Tapi dia naik 4x4. Beria sangat ni. Tukar kelas sebagai Ni naik 4x4 nak buat jalan-jalan sana je. Buat jalan-jalan sana. Tapi aku tahu dia akan ada ambil gambar dekat highway. Nak suasana lah. Ibarat 125 ni dia naik 4x4 aku atas. Sebab kan aku takut driver tertidur. So Ucu ni lah teman driver. Betul. Kalau tak dia memang turun. Laju tak laju tu belakang cerita. Yang penting dia nak turun suasana. Suasana kena ada. Kali ni bukan pakai pipe Ju. Tak pakai pipe, pakai barrel. So guys, aku nak balik rumah dulu sebab aku nak cuci motor aku. Sebab aku tengok motor aku pun dah kilat dah. So kita pergi sambung dekat rumah aku. Okay guys, aku dah cuci. Alhamdulillah. Kilat dia naik. So abang pakai barang apa bang? Kau kena pergi tengok TikTok aku pakai barang apa untuk naikkan kilatnya ni. Mantap. Clean, shining. So sekarang ni aku nak pergi nak bawa bini aku pergi keluar kejap. Sebab lagi pun aku nak tengah cari kasut untuk pergi ride ni. Kasut tak ada mat. Bersih. So malam ni aku gerak. Tak tahu kau apa, tapi diinfokan malam ni memang gerak. Tapi itulah, aku nak settlekan aku punya cover set pasang. Lepas tu untuk side depan aku nak kena beli nombor plate. Untuk pasang nombor plate depan. Sebab orang kata nombor plate fancy, at least dia kena saman. Tapi kalau tak ada nombor plate, naik mahkamah. So maksudnya kau akan dapat satu surat kena naik mahkamah. So memandangkan depan aku tak ada nombor plate, aku kena pasang nombor plate guys. Sabar jap, aku nak beli kasut jap. Okay guys, nombor plate dah pasang depan. Tadi aku dah pasang kat depan. Kemudian dah full pemasangan kat sini. Tengok nampak kan. So tadi aku Tadi aku orang panggil apa? Tadi cuci motor. So aku takut air masuk dekat carburetor aku. So hopefully tak masuk Ni aku nak startkan dia.
Okay guys, 4x4 dah standby kat luar. Sekejap lagi aku nak hantar bini aku. After maghrib aku akan sambung tidur. Kemudian sebelum nak gerak tu kita solat isyak dulu. And then terus luncur. Mantap. Minyak penuh. Minyak spare. Yang ni yang naik 4x4. Aduh, tinggal apa ni? Ni kena top up sikit ni. Nanti hantar 4x4. Yang ni back tank lah untuk standby untuk aku punya kamera ke apa benda ke, sebab yang kat sini untuk back tank. Selebihnya aku tinggal nak charge penuh-penuh untuk aku punya action camera, DJI, mic ke apa semua untuk kita vlog dekat RZ member. Okay, so aku nak ucapkan terima kasih kerana korang support video aku sampai sini. Kita jumpa di RZ member untuk video seterusnya. Peace.